Kita semua rasa kitalah yang buat keputusan dalam hidup kita kan? Tapi, pernah tak kefikir kalau ada kuasa lain yang senyap-senyap mempengaruhi setiap pilihan kita? Hari ni kita nak bongkar pasal ni. Cuba fikir sekejap. Pilihan-pilihan yang kita buat hari-hari tu, betul ke semua tu datang dari kita sendiri? Atau sebenarnya kita didorong oleh benda-benda yang kita tak nampak pun? Okey, jom kita masuk ke dalam dunia psikologi sosial. Cuba bayangkan, kita ni macam patung tali dan ada tali-tali raib yang duk tarik-tarik kita punya pemikiran, kita punya tindakan. Sekarang kita nak suluh sikit tali-tali ni supaya nampak jelas. Perkara pertama yang paling penting kita kena faham ialah pengaruh sosial. Senang cerita, ia pasal macam mana orang lain boleh ubah cara kita fikir, cara kita rasa dan cara kita bertindak. Tak kisahlah orang tu ada depan mata kita ke atau kita cuma terfikir pasal diorang je. Tekanan sosial ni pula ada dua jenis yang utama. Pertama, conformity. Ini bila kita ikut je apa yang grup kita buat sebab kita nak rasa fit in, nak rasa diterima. Satu lagi, ketaatan. Yang ini pula bila kita ikut arahan, selalunya dari orang yang ada kuasa. Jadi, satu sebab nak jadi sebahagian dari kumpulan, satu lagi sebab ada orang suruh. Macam mana conformity ni jadi dalam hidup kita? Okey, tengok contoh ni. Seorang remaja tu, mungkin dia cuba dadah buat kali pertama. Bukan sebab dia nak sangat pun, tapi sebab kawan-kawan dia cakap, benda tu cool lah, berani lah. Nampak tak betapa kuatnya kuasa tekanan untuk ikut kawan-kawan ni? Tapi jangan salah faham, ketaatan ni tak semestinya benda yang tak baik. Kadang-kadang ia boleh jadi sangat positif. Contohnya, dekat pusat pemulihan, orang kat sana akan ikut jadual yang ketat, pergi sesi terapi, patuh semua peraturan. Kenapa? Bukan sebab kawan paksa, tapi sebab diorang hormat dan ikut arahan dari kaunselor, pakar pemulihan yang memang nak bantu diorang. Selalunya, pengaruh sosial ni bukan jadi macam tu je. Tak. Ada teknik-teknik tertentu yang orang guna untuk memujuk kita. Macam playbook lah, satu buku taktik pujukan. Semuanya direka supaya kita cakap, ya. Jom kita tengok sikit apa taktik-taktik ni. Okey, ni ada 4 taktik pujukan yang biasa sangat kita jumpa. Mula dengan ya yang kecil, lepas tu tidak yang besar, ada kos yang disorok dan last sekali hadiah ekstra. Jom kita bedah satu-satu. Teknik pertama, foot in the door. Macam mana dia berfungsi? Senang je. Mula-mula, orang tu akan minta benda yang kecil je dari kita. Contohnya, pegawai AADK minta klien datang sesi 15 minit je. Pendek kan? Bila klien dah setuju, lepas tu barulah dia minta komitmen untuk sesi 1 jam setiap minggu. Nampak? Ya yang kecil tadi dah buka pintu untuk ya yang lebih besar. Okey, yang kedua ni pula terbalik dari tadi. Nama dia door in the face. Caranya, diorang akan minta benda yang besar gila yang diorang pun tahu kita akan tolak. Contoh, kaunselor ajak klien join program 3 bulan terus. Mesti klien tu macam, lamanya. Bila klien tolak, kaunselor pun cakap, okeylah, apa kata cuba dulu 2 minggu? Permintaan yang lebih kecil ni tiba-tiba nampak sangat munasabah kan? Jadi senang sikit nak setuju. Teknik seterusnya ni, memang licik sikit. Nama dia low ball. Macam ni, mula-mula dia bagi satu tawaran yang best gila sampai kita terus setuju. Contoh, klien setuju nak join program motivasi 1 hari. Bunyi macam best kan? Tapi lepas dia dah setuju, baru dia orang bagi tahu, by the way, ada aktiviti susulan yang wajib join tau. Sebab kita dah terlanjur cakap ya, selalunya kita akan teruskan jugalah, walaupun ada syarat tambahan. Dan yang last sekali, teknik that's not all. Yang ni macam dalam iklan TV tu. Diorang bagi satu tawaran, tapi sebelum kita sempat cakap ya atau tidak, diorang akan tambah lagi bonus. Tunggu, bukan itu sahaja. Contohnya, pegawai AADK ajak orang datang ceramah. Lepas tu, cepat-cepat dia tambah. Nanti ada makanan free tau, dengan sijil penyertaan lagi. Terus, tawaran tu jadi lagi susah nak tolak kan? Okey, kita dah tengok macam mana tingkah laku kita boleh dipengaruhi. Sekarang, jom kita beralih sikit. Kita nak tengok pula macam mana kita cuba faham kenapa seseorang tu buat apa yang dia buat. Inilah yang kita panggil teka-teki atribusi. Dekat sini, kita nampak ada 2 cara utama kita jelaskan kenapa sesuatu benda tu jadi. Satu, atribusi dalaman. Yang ni kita salahkan personality atau pilihan orang tu. Contohnya, dia tu menagih sebab semangat dia lemah. Nampak tak? Kita salahkan orang tu. Sebaliknya, atribusi luaran. Yang ni kita tengok faktor sekeliling. Contoh, dia menagih sebab tekanan family. Kawan-kawan pun sama. Pilihan antara 2 penjelasan ni memang boleh ubah terus cara kita pandang sesuatu isu.
Okey, untuk bahagian terakhir ni, kita akan tengok macam mana semua proses psikologi yang kita bincangkan tadi boleh bawa kepada sesuatu yang lebih gelap, iaitu prasangka dan diskriminasi. Perjalanan ke arah diskriminasi ni selalunya ikut satu laluan yang jelas. Mula-mula sekali, stereotip. Ini adalah satu kepercayaan yang kita dah permudahkan pasal satu kumpulan orang. Dari kepercayaan tu, lahirlah prasangka. Ini pula perasaan negatif yang muncul. Dan dari perasaan itulah, ia boleh bertukar jadi diskriminasi, iaitu tindakan yang tak adil. Jom kita tengok contoh dalam konteks AADK supaya lebih jelas. Ia bermula dari pemikiran, iaitu stereotip, semua penagih dadah ni pemalas. Pemikiran ni kemudiannya mencetuskan emosi atau perasaan, iaitu prasangka. Aku tak sukalah dekat dengan diorang ni. Dan akhirnya, perasaan ni diterjemahkan kepada tingkah laku atau tindakan, iaitu diskriminasi. Aku takkan ambil bekas penagih kerja dengan aku. Nampak tak aliran dia? Dari fikiran turun ke hati, terus jadi perbuatan. Satu benda yang penting sangat kita kena ingat, bila kita bincang semua ni, tujuan dia bukan untuk cari alasan atau nak salahkan sesiapa. Tak. Tujuannya adalah supaya kita faham yang tingkah laku manusia ni sebenarnya sangat kompleks. Supaya kita nampak gambaran yang lebih besar di sebalik setiap perbuatan seseorang. Jadi, sekarang kita dah nampak sikit sebanyak tali-tali ghaib yang mempengaruhi kita semua kan. Persoalannya sekarang untuk anda, bila dah tahu semua ni, apa pilihan tindakan anda selepas ni?